Tak perlu pilih Proton Saga Premium S. Proton Saga Standard Auto pun dah sangat berbaloi untuk dimiliki. Itu yang kita nak bincangkan dalam video kali ni. Proton Saga version terkini ni mempunyai 3 pilihan spek. Untuk Proton Saga Standard Auto ni merupakan yang paling lower spek, yang paling mampu milik. Harganya boleh lihat di paparan skrin perbezaan ketiga-tiga pilihan spek, perbezaan harganya. Ketiga-tiga spek Saga ini pun menggunakan 100% enjin yang sama, enjin sama saja. Dia punya horsepower, dia punya torque sama saja. So kalau anda drive yang standard spek ataupun anda drive yang full spek Saga Premium S, rasa dia sama je kan. Driving experience dia sama je, tak ada apa-apa perbezaan pun. So dekat situ berbaloi, sangat-sangat berbaloi anda pilih Proton Saga Standard Auto. Sebab apa? Harga lagi mampu milik, driving experience, pickup rasa sama saja. Dari segi design body pun sama saja, depan, belakang, kiri, kanan. Okey, kalau anda pilih yang standard ke, yang full spec ke, sama saja. Cuma yang full spec tu ada beza sikit, ada tambahan body kit lah, side skirt, skirt depan untuk yang Saga Premium S. Tapi benda tu boleh tambah kemudian, tak ada masalah. Dekat pasaran luar, kedai aksesori luar, banyak sangat design-design body kit yang sangat cantik untuk Proton Saga. Boleh lihat di paparan skrin ni saya sertakan contoh Proton Saga yang dah pasang body kit yang third party kedai aksesori luar. Okey je. Harga bawah 1000 dah dapat set body kit. Kualiti lebih kurang sama je. So tak ada masalah pun kalau anda pilih Proton Saga Standard Auto. Boleh bikin sikit-sikit lagi cantik daripada Saga Premium S. Harga lagi orang pemilik. Dari segi size rim, Proton Saga Standard Auto size rimnya ialah 14 inci saja. Untuk Saga Premium atau Saga Premium S, size rimnya lagi besar, 15 inci. Untuk rim ni kita boleh tukar kemudian, dan tukar rim tak ganggu waranti enjin pun. Okey, boleh lihat ni contoh Proton Saga yang dah tukar rim. Ni beli kat kedai aksesori luar, kedai rim luar, memang sangat cantik. Okey, kalau anda pilih Proton Saga Premium S ke Saga Standard Auto ke, pakai rim apa pun memang cantik. Dari segi dalaman, untuk Proton Saga Standard Auto ni dia tak ada touchscreen radio dan tak ada reverse camera. Tak ada masalah. Kemudian nanti anda boleh pasang Android Player. Sekarang Android Player plug and play je, tak perlu potong wire, tak kacau waranti enjin pun. Okey, ini contoh Saga Standard Auto. Ini contoh Proton Saga yang dah pasang Android Player. Besar, sangat cantik. Sebab kalau anda pilih Saga Premium S pun, touchscreen radio dia hanya 7 inci skrin dan tak ada YouTube dan Netflix. Kalau anda pasang Android Player yang luar punya, ada Netflix, ada YouTube, so tak ada masalah. Pilih Saga Standard Auto pun okey. Android Player sekarang harga 200-300 dah dapat. Plug and play je, tak kacau waranti enjin pun. Dari segi handling dan stable, memang Saga Standard Auto pun handling sedap. Lebih kurang sama je macam Saga Premium S. So that's why tak perlu nak spend duit lebih tinggi, bayar harga yang lagi tinggi untuk yang full spec. Ambil Saga Standard Auto pun dah sangat-sangat berbaloi. Kita modify sendiri, lagi cun. Jadi untuk anda yang berhajat untuk memiliki Proton Saga Standard Auto ni, boleh WhatsApp ataupun call saya segera. Screenshot nombor phone saya ni. Assalamualaikum.